Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sahabat, terlalu lama menangguhkan keputusan juga merupakan satu keputusan. Terlalu lama menangguhkan keputusan juga merupakan satu keputusan. Dalam kehidupan seharian kita, kadang-kadang kita perlu membuat keputusan, sama ada ia melibatkan kehidupan masa kini ataupun kehidupan masa hadapan. Keputusan perlu dibuat kerana setiap keputusan akan memberikan impak ataupun kesan dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita mengatakan bahawa kita tidak dapat buat keputusan kerana sebab-sebab tertentu. Maksudnya kita menangguhkan keputusan. Sedangkan menangguhkan keputusan itu juga merupakan satu keputusan. Itu dia. Menangguhkan keputusan juga merupakan satu keputusan. Kadang-kadang bila kita menangguhkan atau terlalu lama menangguhkan keputusan, kita akan terlepas peluang. Misalnya kita menangguhkan keputusan untuk pergi temuduga, untuk mencari pekerjaan, untuk memulakan perniagaan, untuk memulakan projek dan sebagainya. Oleh kerana kita terlalu lama menangguhkan keputusan-keputusan tersebut, maka kita akan terlepas banyak peluang, banyak peluang yang mungkin akan digarap oleh orang lain. Jadi sahabat, kalau boleh, bila kita nak buat satu keputusan, tak usahlah kita tangguh-tangguhkan keputusan itu, kecuali atas sebab-sebab yang munasabah. Apabila kita terfikir untuk membuat satu keputusan, apa yang perlu kita lakukan ialah kita kena banyakkan perbincangan, banyakkan dapatkan pandangan daripada pihak-pihak ataupun daripada orang-orang yang mungkin banyak ilmu, banyak kemahiran, banyak pengalaman, supaya dapat membantu kita membuat keputusan. Yang kedua, kita istikharah, kita istikharah, maksudnya kita memohon, berdoa kepada Allah supaya memudahkan kita membuat satu keputusan yang bijak. Dan yang ketiga, kita bertawakal, kita berserah diri kepada Allah terhadap apa keputusan yang kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan kita dan membantu kita, menolong kita untuk membuat satu keputusan yang bijak, yang mungkin memberi kesan kepada kehidupan masa depan kita. Jumpa lagi. Terima kasih.